والصدق والسماء والإحسان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan kesyukuran kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita peluang dan waktu untuk kita berada dalam bulan yang penuh kemuliaan ini, penuh rahmat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam hati minta ampun, angka minta ampun, keras angka minta ampun kepada dosa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ratakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, kita tak untuk buka soalan tak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, Tuhan melahirkan segala dosa kuasa Ya Allah. Subhanallah. Sunat lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ratakan subhanallah, subhanallah. Bagi mazhab Syafi'i dia ada lebih sikit atas ni. Bagi mazhab Syafi'i dia ada lebih sikit. Sebab itu kalau tengok Arab tak sampai kata ni dengan tegur. Sebabkan kebanyakan mereka bukan bermazhab Syafi'i. Negara Arab majoriti bukan bermazhab Syafi'i. Minoriti saja mereka bermazhab Syafi'i, terutama di Arab. Subhanallah. Ustaz, ya, boleh tak ketika air banyak ni saya pakai air macam ni? Boleh, tak masalah. Maknanya bukanlah waktu nak naikkan terbang dia. Bukanlah waktu nak, contoh nak awak KL, nak pergi Kelantan, apa je dari KL nak sampai Kelantan kan, jalan je. Untuk buka pintu tak boleh. Contoh. Jadi semayang kita ambil duduk ni lah, jangan ni. Semua ada betul-betul, betul kan? Subhanallah. Betul ya. Bagi saya setiap kereta wajib ada ni. Bagi saya setiap kereta wajib ada ni. Senang nak basuh makan bagian musaki, boleh basuh. Anak berbesi, busuk bangang, boleh basuh. Dengan tu tengok suami isteri duduk sebelah tu, abang, kan? Contoh, kan? Nak buang air, contoh, nak berwuduk, semua ada lepas ni kita buat semua. Okey, sunat yang kedua. Sunat yang ketiga pula, subhanallah, subhanallah. Jangan lupa subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah yang Tuhanku, sucikanlah akan segala dosa kuasa yang kau pinjamkan kepada aku, yang aku sahguna ya Allah. Subhanallah. Sudah. Kepala lagi lah bapak senangnya. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut tu, bukan 3 helai rambut sampai penghujung. Tu 3 helai rambut tempat tumbuh tu. Tempat tumbuh tu. Bermasa sikit tak? Sikit je sekurang-kurangnya. Subhanallah. Paling kuat. Contohlah kalau saya minyak rambut kan. Sekarang ni kan ada minyak rambut tu. Paling takut sangat sikit. Subhanallah. Maknanya dia lebih sayang rambut kita daripada akal kita yang banyak dosa. Yang terbaik Nabi, subhanallah. Ni subhanallah, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah akan segala dosa angkatku yang overthinking ya Allah. Subhanallah. Ini contoh kita nak buang energi negatif dan dosa. Sebab nak membuang ni kena ada dalam bentuk fiqahnya. Apa dia? Pergerakan ada. Subhanallah, ujungnya ya subhanallah, 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 subhanallah. Kalau telinga ni pakai botol ya, telinga tak kena menegur. Okey, subhanallah. Subhanallah, ya Allah, sucikanlah segala dosa beneranku yang banyak dosa ya Allah, sucikanlah ya Allah.
Sucikanlah ya Allah, subhanallah, subhanallah, ya Allah, sucikanlah dosa pendenganku ya Allah yang banyak dosa ini ya Allah, subhanallah, subhanallah. Bermaksud ambil wudhu sebenarnya apa? Sebenarnya apa? Minta ampun. Sebab itu solat itu nak khusyuk bermula daripada wudhu. Minta suci, ampun. Bila minta ampun itu maksudnya suci lahir dan batin. Itulah kini subhanallah, subhanallah. Ya Allah, ampunilah segala dosa pendenganku ya Allah. Subhanallah, ya Allah, ampunilah segala dosa pendenganku ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa ya Allah. Subhanallah. Apa kan? Telinga, kaki. Kaki ni susah sikit. Nanti kawan 7 bulan ni susah sikit. 7 bulan ni nak cuba kurangkan Ramadan, tak tahu berapa kilo itu. Itu puasa 3 bulan. Allah, ya Allah ya Tuhanku, sucikanlah akan segala dosa tindakanku ya Allah. Ya Allah, ya aku salah guna ya Allah. Ampunilah akan segala dosa-dosa tindakanku yang salah ya Allah. Sama ada yang aku sedar maupun aku yang tak sedar ya Allah. Ampunilah ya Allah, sucikanlah ya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Cukup tak? Cukup? Kenapa? Orang syek kain tengok penuh tak penuh. Cukup dah. Nampak kan? Itu yang wajib buat pula yang sunat. 2 dan 3 kan? Kali kiri pula. Contoh. Saya nak laju sikit masa. Subhanallah. Ya Allah Tuhanku, sucikanlah segala dosa-dosa tindakanku ya Allah yang salah ya Allah. Ampunilah aku ya Allah, sama ada tindakan tersebut aku sedar maupun tindakan yang aku tak sedar ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Ampunilah dosa kakiku ya Allah yang membawa aku kepada tempat mungkar yang kau murkai ya Allah. Ampunilah ya Allah. Subhanallah. Di sisi dosa ada energi negatif. Soalan sekali lagi. Di sisi dosa ada energi negatif. Dosa itu di mana? Dia duduk di keliling hati. Ya, dia duduk di keliling hati. Dan di keliling hati itu pula dia dilapis oleh apa? Dia dilapis ataupun dia dibalut pula oleh energi negatif. Hati ada berapa lapis? Hati ada 7 lapisan dia. Subhanallah. Ya? Yang kita selalu sebut qalbu. Itu lapisan pertama. Lapisan keduanya sudur. Dan sebagai lapisan yang ketiganya fuad. Dan yang paling dalam sekali itu apa dia? Albab. Ulul albab yang Allah sebut dalam Al-Quran itu. Ulul albab, orang yang memiliki hati yang memang betul mutmainnah. Jadi kita nak suci ni supaya hati kita bersih menghadap Allah. Kenapa hati? Sebab hatilah pusat roh. Hati adalah pusat roh. Situlah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benda inilah tuan-tuan perempuan yang kita kena perbetulkan ataupun kita upgrade semula, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, jangan lupa tuan-tuan, bulan Ramadan ini bulan Allah turunkan Al-Quran. Apa tujuannya? Petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah tak sebut petunjuk untuk orang beriman, Allah tak sebut petunjuk untuk orang bertakwa, tapi Allah sebut petunjuk untuk seluruh manusia. Betul kan? Jadi sepatutnya bulan Ramadan ni Al-Quran tu buat apa? Tadarus dia tak cukup, kena upgrade lagi. Terjemah sekurang-kurangnya, kalau tak boleh nak tadabbur, tak boleh nak tafsir, baca terjemahan. Cuba upgrade kita punya tadarus. Saya sebut ni biasanya saya pergi majlis orang perempuan ni kan kata orang perempuan, ibu kalau boleh tahu ni upgrade. Tak khatam tak apa, tak semestinya khatam. Ini proses Iqra dengan pemiliknya, iaitu almarhum Ustaz As'ad Umar. Ustaz Umar ni dia orang Bandung, Indonesia. Dia datang ke Malaysia pada tahun 88. Mula Iqra masuk ke Malaysia pada tahun 88 dan diwajibkan di Kementerian Pelajaran masa itu
tahun 94. Start masuk sekolah tahun 94 sampai hari ini. Cuba bayar almarhum billionaire dalam buku. Sebab majoriti kita tengok sini generasi Iqra, mungkin abang tu anak ni confirm ni, abang ni banyak ni generasi Iqra. Orang Indonesia apa dia? Dia bukan background sekolah agama kan? Dia seorang juru teknik tenaga. Maknanya kita dulu LLN, CMB. Itu kerja dia. Dan dia ni OKU. Ustaz Azhar Umar yang buku Iqra tu, dia OKU sebab dia ada masalah saraf, dia pakai tongkat. Bila penghentian dah wajib di sekolah tahun 94, tahun 96 almarhum meninggal bulan April, 16 April 1996. Itu tarikh kewafatan pencipta Iqra. Kita duduk belajar je tak tahu background pemilik siapa. Subhanallah. Okey, balik sini boya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, mentauhidkan Allah. Qulu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, Tuhanku, jadikanlah aku orang yang Kau ampuni. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku orang yang suci. Waj'alni min ibadika salihin. Jadikanlah aku orang yang saleh ya Allah, walaupun aku tak saleh, tapi aku nak jadi orang saleh yang ikut cara orang saleh ya Allah. Dan jangan lupa yang keempat, kalau boleh tambah, waj'alni min ibadikal mukhlisin. Jadikanlah aku di kalangan hamba-Mu yang ikhlas. Inilah pendinding yang paling kuat, sebab syaitan dia tak dapat meresap dalam badan orang yang ikhlas. So, buat macam ni. Lepas doa, saya masukkan sains. Cium tangan ni. Cium. Buat pendinding. Ya Allah, dindingilah aku daripada kejahatan jin dan syaitan yang menusuk dalam jiwa ya Allah. Dah. Cuba buat macam ni. Saja sikitnya, ini termasuk dalam bab rawatan. Kita nak merawat orang. Dah baca doa tadi kan? Tiup. Ini dipanggil hamas, angin hamas. Kalau itu dipanggil angin tafashi. Kan kita belajar tajwid kan? Yang hamas di slow je. Hamas. Tuku, takai, balik, pintu, mudah, nakai, memang gitu. Slow. Jangan tuku, takai, balik, pintu, mudah, nakai, memang gitu. Itu tafashi namanya. Kita panggil tafashi. Ambil yang hamas dia. Okey, niat ya Allah, dindingilah aku ya Allah. Maknanya dari atas, kiri kanan belakang, bawah, daripada segala kejahatan jin dan syaitan. Sebab penutup kita tadi, kita nak jadi orang yang syaitan dia kalah dengan ikhlas dia. Dia kalah dengan orang ikhlas. Jangan main-main ikhlas ni, sangat penting. Maksudnya ikhlas buat apa-apa betul untuk Allah. Depan dia Allah, kita datang tadi belum tentu ada Allah ni. Dah janji semalam nak musik dia datang. Dah cakap sembuh sampai rasa dia mengalir. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang wajib saja air itu mesti rasa mengalir. Yang sunat tak perlu dah. Sekali je subhanallah, subhanallah. Yang sunat tu just nak tambahkan faham dulu subhanallah. Nampak kan? Kalau tangan macam mana? Boleh sembuh satu tempat, tak perlulah habis kalau tiba orang basah silap kena orang belakang, orang belakang kena. Jadi tangan ni buaya sama ada nak sembuh pada tapak tangan pun boleh, nak sembuh di sini pun boleh. Contoh, nak nampak bagi dia mengalir. Sekali tak mengalir lagi, dua kali mengalir lah. Nampak dia mengalir. Kalau rasa tak yakin tambah sikit lagi, bagi dia mengalir. Subhanallah, subhanallah. Ratakan subhanallah, subhanallah. Ya Allah yang Tuhanku, ambillah akan segala dosa kuasa yang Kau pinjam kepada aku, yang aku salah guna ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Contoh yang wajib, buatlah yang sunat yang 2 kali Itulah tangan kiri ya.
jangan sampai terangkat tangan. Bila terangkat tu mana habislah. Kalau kata air tak cukup sampai sini, tak sempurna kena ke sini, maka kena buat semula. Betul. Ya, syarat gosok tu jangan terangkat tangan, terangkat jari tak apa. Jangan terangkat semua, mesti ada yang lekat. Jadi gosoklah. Gosok sampai rata. Syarat dia jangan angkat tu habis. Kalau tak cukup, maka kena ulang dulu semula. Bukan ulang ambil wuduk muka balik, ni yang tangan sahaja. Macam mana? Kita ulang tu mana sapu semua sekali. Betul. Ulang tu maksud tangan saja, jangan pergi muka balik dah. Ya, nama depankan tangan, depan Betul. Okey. Begitulah yang kiri. Cari tempat sesuai, tengok dia mengalir. Sekali tak mengalir, 2 kali dah mengalir dah. Nak lebih confident 3 kali. Okey. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita mungkin tak rasa sebab kita banyak air di Malaysia. Orang Arab tu orang dia pakai. Kita ambil wuduk bercebok-cebok. Subhanallah. Nampak macam mengalir tu kan? Okay. Subhanallah. Kalau rasa dalam kau terbang tu bimbang mengganggu orang, buat sekali je. Yang sunat tak perlu. Okey? Begitu juga telinga, janganlah semua itu tak menolong sangat. Subhanallah. Buat sekali je. Subhanallah. Kaki, sama ada kita nak sembuh di situ ataupun pada tapak tangan. Sembuh pada tapak tangan pun boleh, sembuh pada kaki pun boleh. Contoh pada kaki, sembuh sampai nampak dia mengalir. Tak mengalir lagi. Cuba. Tak mengalir lagi. Mengalir dah. Subhanallah, subhanallah. Ratakan. Gosok ni sunat hukum dia. Subhanallah, subhanallah. Ustaz, ya, kalau saya tak gosok boleh ke? Boleh. Cuma gosok lagi cantik sebab Allah berikan tangan semua ni ini sebagai fiqah. Sebab itu semayang tu tak boleh niat je, kena gerak. Sebab Nabi semayang tu 3 sekali. Fiqah, tauhid, tasawuf sekali dalam solat. Kebanyakan kita solat hanya fiqah. Tauhid tak ke mana, tasawuf tak ke mana. Betul kan? Begitulah kaki kiri. Ada soalan? Tangan ke siku. Maknanya pendudukan dia macam ni. Kita masuk macam ni. Bukannya boleh bagi sebenarnya. Ya, yang Ustaz cakap betul. Sebab itu saya sebut tadi fiqah terlalu banyak. Cuma yang terbaik pada ujung je lah. Ujung tarik semula kan. Ujung tarik semula dan ujung buang. Macam mula saya tunjuk tadi kan. Cuma bila nak laju tu kadang-kadang dia main-main gitulah. Ustaz, kita belum nyanyi, kadang-kadang kita kat sini kat depan ni je, tapi dekat celah kaki ni sudah nyanyi. Itu Nabi kata disunatkan menggosok-gosok. Itu bagian meratakan air. Sunat dia untuk ada di celah-celah kaki. Betul, sunat hukum dia. Ya, meratakan air. So kebetulan ibu dah tanya tadi, buang air besar. Ibu ya, sebelum buang air besar apa betul buat? Sembuh dulu tempat dubur tu dengan air. Sembuh dulu, bagi dia basah. Supaya nak basuh nanti senang. Kalau saya tambah lagi, saya sabunkan dulu, ambil apa? Dettol punya apa? Sabun apa dia panggil? Sabun shampoo tu benda apa? Gel sabun tu, sapu dulu bawah berak. Nak basuh kan senang di. Iya, tak cair balik kan buat. Sebelum nak melabur tu sapu dulu. Iya bu. Isteri saya puasih, saya ajar tu je, settle. Iya, tak cair buat kan balik. Dalam kolam boleh turun macam tu, tak ada masalah. Kalau dalam sungai, tasik, kolam, lombok bijih dekat kampung, kat Ipoh, macam mana duduk? Apa senang je, diri je. Katalah ni kolam, nawaitu wudu alillahi ta'ala, tebus. Tak kisah, tebus, naik dah kata. Tak payah kosong-kosong pun, settle terus. Itu dari segi
fiqh, namun dari segi tauhid dan tasawuf gosoklah sikit. Buat syarat, ya Allah, ampunlah dosa, lamalah sikit. Tapi kalau segi fiqh, terjun tu sah dah. Tak gosok pun tak apa dah. Terjun terus sah. Ha? Oh, kolam renang tu? Kawan beli mandi kolam renang. Malah kan? Sebab Dia tak ikut turutan tak, Ustaz? tak ikut turutan. Tak payah. Sekali jus. Ibarat embun ni. Di. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Kata kan? Subhanallah. Siapa yang pernah kaji masuk hutan dia tahu. Lantai hutan bila pagi dia basah. Daun-daun hutan yang rendah tu semuanya basah. Itu dipanggil air embun. Yang paling senang kita ambil daun keladi ataupun daun pisang hutan. Katalah ni daun keladi ataupun daun pisang hutan. Ambil dulu dekat sini untuk muka. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau yang tak yakin, ambil sekali dua, yang kedua tu sunat sebelah dia. Jangan yang ni lah, sebelah ni. Nampak? Sebelah ni Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buat tu yang sunat lah senang. 1, 2, 3, sebelah ni pula. Sebab tempat yang kita ambil tu nampak kesan dia. Kesan dia nampak. Subhanallah, subhanallah. Begitulah tangan. Subhanallah, gosok bagi rata. Mana tempat dia lain dan sedia? Ya, tempat lain-lain. Tempat lain-lain. Senangnya kalau rumah kita ada rumput, bangun pagi, besok pagi buat. Rumput kan ada. Buat. Mandi wajib. Kalau hutang mandi wajib ayah macam mana? Pulangnya atas rumput tu. Ibu ayah rasa orang plastik yang perang tu dia buat anak ke tak? Orang plastik dengan perang tu kita tengok rumah dah hancur dah. Lepas tu kita boleh buat macam ni je lah. Gosok-gosok. Salji ni bayar tak perlu tukar-tukar tempat. Salji tak perlu tukar tempat, sebab dia banyak. Tak perlu tukar tempat. Kalau yang tu gosok-gosok sikit, gosok lama sikit dia basah lah. Dia basah. Dia tak basah sangat. Gosok lama sikit dia basah. Kek dia bapak lah sejuk ni. Yang tempat ni boleh cari salji yang tak keras. Biasa salji yang tak keras ni dia bentuk tompok. Yang bentuk tompok tu dia tak keras biasa. Okey, ni contoh salji. Contoh ni. Kalau nak dua tangan pun boleh, saya mudah setangan je. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Wah, sejuk ya. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Bila sejuk elok buat 3 kali ke sekali? Terpulang lah kat situ kan. Kalau tak larat sekali dah lah. Kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ini cikgu pendidikan Islam nak buat ni. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. 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 Kaki lagi lah senang je. Kalau yang saji lembut tu masuk ke dalam tu. Lepas tu berkulah semayang. Contoh, manalah tahu esok kan nak pergi ke Eropah kalau terbang jatuh atas sana. Manalah tahu. Nasib kita tak tahu. Okey, ada soalan? Ini sebaiknya masing-masing buat. Tapi bila sampai pukul 12 tak sempat. Tak sempat. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4.
3, subhanallah, 4. Kalau dia terbang angin, situ pun biar je. Oh, Ustaz lah. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tangan, tengok tangan. 1, tengok dulu. 2, ada di atas. 3, ibu jari. 3, ibu jari. 4. Cuba 1, 2, 3, ni atas ni. Tarik, pusing tangan, ibu jari. Sebab dia ada abuk ni. Abuk ni untuk tangan kiri pula. Okey, atas. Tarik, pusing tangan, ibu jari. Tak perlu gosok, tengok sampai tak perlu. Syarat Allah dah nak tengok kita buat tak buat. Itu je. Dua perkara. Dalam dua perkara lah. Qasar hanya boleh buat dalam dua perkara, iaitu musafir dan perang. Musafir dan perang. Mana yang orang sakit boleh tak buat qasar? Tak boleh. Tak boleh qasar, sakit. Musafir dan perang sahaja yang boleh buat qasar. Jamak macam-macam. Hampir semua boleh. Ya, itu dia. Jamak macam-macam. Okey. Jamak. Okey, apa syarat qasar? Musafir lah. Apa yang dimaksudkan musafir? Iaitu keluar daripada qaryah, melebihi daripada dua marhalah yang terbaru, yang terkini. Boya nanti tiap-tiap kali Boya kena tengok selalu Jakir punya website, ya, tengok perkembangan fatwa terbaru, ya. Lebih kurang 3 tahun lepas, 2025 kan, 2023 fatwa tu keluar bahawa jarak dua marhalah di Malaysia ialah 81 km. Kuantan Maran. Kuantan Maran lebih kurang. Kalau ke sana Kuantan atas sikit pada Kemaman tu apa? Hijaya, Pasir. Pasir. Pasir 81 km. Ya, lebih kurang lah, ya. Lebih kurang. Tapi dapatkan yang betul lah, ya. Lebih kurang tu jarak dia. Dan musafir ini mestilah niat yang saleh. Hari ini saya tengok orang pergi tengok bola, apa buat jamak? Apa hukum tengok bola? Haram. Sebab tengok orang mukanya aurat. Ni pakai seluar pendek ni aurat. Aurat lelaki sama lelaki ke mana? Lutut. Ni lutut ni. Bukan peha tak aurat. Jadi pergi tonton ke Kuala Lumpur, ke mana-mana buat jamak kasar, tidak sah. Sebab musafir kerana buat maksiat. Kahwin boleh lah. Ada orang kahwin bukan suami dia lah. Bukan ada. Kahwin boleh lah. Dan kahwin itu kan ibadah. Kahwin apa buat ya? Pastikan yang dah perempuan yang dah kira, yang dah janda kahwin itu ibadah. Ini silap faham orang kita. Saya jawab okey. Walaupun tak ada majlis itu tak patuh syariat. Tak patuh syariat tu lain lah. Tapi bab tak patuh syariat tu orang tu kita nak pergi ziarah tu okey. Kita nak pergi ziarah tu okey. Sebab kita pergi tu bukan nak tengok maksiat. Tengok bola dah confirm maksiat. Ada main bola Malaysia pakai seluar panjang, nak tanya. So benda tu dah confirm maksiat. Tempat orang kahwin kita mana tahu, pergi je. Boleh faham? Shopping boleh, harus. Shopping harus. Nak
ni kan harus, tapi orang lain sebab benda harus. Tahu ya. Saya tunggu soalan tu dulu. Kalau setakat ke CPU, GPO, saya tak tahu bang, tak mahal lah. Boleh, harus. Nah, jangan naik ke atas tu. Naik ke atas tu dah ada maksi. Itu atas tu dah jelas maksiat. Tak payah fikir lah, tak payah soal lah. Memang tu maksiat atas tu. Kawan tahulah, abang ipar kawan dulu majlis kami musafir sebelum solat subuh Jumaat. Ni hari tentang Jumaat. Musafir sebelum solat subuh Jumaat boleh jamak, boleh qasar. Selepas Jumaat tak boleh jamak, boleh qasar. Dulu. Sekarang perkembangan mazhab, bukan mazhab, fatwa terbaru. Keluar lepas Jumaat pun boleh jamak, boleh qasar. Saya mula-mula saya confuse Pesta Buku 2023. Ya, Pesta Buku 2023 sebab saya penulis buku dan terlibat dengan Pesta Buku. Ingat sembahyang Jumaat dekat surau dekat PWTC tu, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan duduk kat depan tu, dia beri ucapan sebab orang penuh. Jadi dia cadangkan mana-mana yang musafir sembahyang Zuhur. Kami yang peniaga-peniaga ni, bagi peniaga-peniaga ni sembahyang yang Jumaat sebab tak muat. Jadi dia ceritalah syarat musafir tu apa. Ya, sebab hari tu Jumaat dia beritahu sekarang ni fatwa musafir hari selepas subuh Jumaat pun boleh jamak, boleh qasar. Itu yang saya clear lah. Sebab yang bercakap tu timbalan mufti wilayah. Ya, timbalan mufti ni sebut wilayah ni dia boleh digunakan pakai seluruh Malaysia. Bila sebut wilayah punya mufti, fatwa dia boleh pakai untuk seluruh Malaysia. Tu. Dan hari itu juga lah jelas disebut jauhnya adalah 81 km. Wallahi itulah yang saya dengar dalam surau. Sampai kat mana tadi? GPO dia tulis. Hak tu semua demam tak jadi. Boleh lah demam. Boleh demam. Masalah ni jadi pula. Iwayah sendiri boleh letakkan Korea ini iwayah. Contoh Taman Cenderawasih Personal. Inilah Korea. Pergi je pergi Songkong dah boleh jamak. Keluar je IM sana dah boleh jamak. Korea ni bukan maksudnya Indra Mahkota. Bukan. Iwayah sebenarnya dalam fiqah, iwayah sendiri boleh letak dah Korea tu kat mana. Ataupun pakat KKKKKK. Beritahu dah, taman kita ni inilah Korea kita. Keluar je dari taman tu dah boleh start je. Ada orang faham Korea tu satu IM, satu Sungai Isap, satu Indra Sempurna. No. Kampung. Oh, kampung, kata kampung. Tahu kampung? Bas tak berhenti di jalan rumah kita, tapi kita dah tiba dah lalu kat jalan rumah kita. Kita solat dekat terminal. Boleh? Okey. Mana tengok kat whiteboard. Rumah nak pergi ke mana tadi? Kita tadi GPO. Kononnya bukit kan ni. Bapak tahu nama ni. Katalah ini Taman Cenderawasih Personal.
Oh, CP. Sini kilo, sini CP. CP. Gambarnya berapa kilometer? 100 ada? 200 ya? Kuantan KL 240. Adalah 200. 200 km. Katalah ya, ini CP, inilah IM. Nampak tak? CP, IM. Ini jalan depan. Mana nampak beko kan, straight lah. Nampak contoh straight. Keluar dari sembah depan tu, dah boleh jamak. Jarak nak pergi pastikan lebih daripada 80 km. Maknanya Kuantan Maran lebih kurang. Mana Kuantan lah, sini mungkin lagi dekat kan biasanya. Tak apalah, ini anggaran ya. Anggaran Maran. Pertama sekali, contohlah kita nak buat jamak takdim ataupun jamak takhir. Kita keluar daripada CP pukul 1.05 minit. 1.05 minit. Sampai dekat Petronas Tohang. Petronas Tohang. Tahu Petronas Tohang? Sampai ke Petronas, kita pun berhentilah tunggu azan. Azan di bukan 1.20. Katalah ada 1.27 lah. 23 ya, 1.23. Tunggulah kat situ. Boleh dapat jamak Petronas. Boleh dapat jamak. Ataupun tak nak semain situ, di Maran dah. Sampai Maran dah pukul 2. Contoh, semain jamak situ. Boleh. Sampailah ke GPO. Ya? Nak balik pun lebih kurang gitu juga. K-nya kata abang ni tadi, bah dia lalu depan ni. Dia lalu depan ni, K-nya dia berhenti no, kat Bukit Setongkol. Bukit Setongkol. Betul-betul depan tengah manja. Contoh abang darah ting ting ting. Dok, dia kata tunggu Bukit Setongkol. Kan? Kata situ. Okey. Bermaksud abang dah lalu depan depan rumah. Betul? Jadi jalan tu bagi dua. Jalan yang dari sini tu, ini dah jalan belah sana. Belah sana tak apa. Besok berapa ni situasi lain lalu jalan tu, mana dah masuk kawasan, maka tak boleh jamak, tak boleh kasar dah. Tak boleh jamak, tak boleh kasar. Kalau dah contoh isyak tak semai lagi, katalah apa, maghrib tak semai lagi, maghrib tu kena Allah. Tapi katalah bah tu jalan belah ni tutup, banjir. Dia lalu ke jalan belah sana. Boleh jamak. Boleh faham tak ni? Sepadan tu tadi, jalan tu tadi kan ada dua ada. Divider tu sepadan. Kalau jalan tak ada divider, lain tengah tu sepadannya. Tadi boleh teruskan.